Tengok semua orang dah start balik kampung. Biasalah raya kan. Kita bila lagi? Tu, tanya Along. Jom lah. Along, jom kita balik petang ni. Aku tak balik kot. Kalau hampa nak balik, balik lah. Aku tak nak jumpa lah orang tua tu. Benci aku. Weh, duit aku mana? Duit aku mana? Apa ni? Aku tanya duit aku mana? Hei, duit aku mana? Aku nak beli barang aku. Tak ada duit. Hei, aku lah. Oh! Tapi Along, ayah kan tengah tunggu kita. Sekejap lagi kita nak balik. Betul. Jom. Yelah, jom. Yeay. Serius? Serius eh? Ya. Yeay, balik. Hai, mana adik Along ni? Kata nak balik kampung. Adik, Along, jom. Dah lewat dah ni. Kejap. Dah lewat dah. Jom. Kejap. Okay, pakai dulu. Along okey ke? Monyok je. Okey je, jalan je lah. Excited lah nak balik. Harapnya ayah sihat lagi kan? InsyaAllah. Let's go. Yeay, dah sampai. Hai, dah lamanya tak rasa suasana macam ni. Assalamualaikum. Siapa dia bagi salam tu? Ayah. Loh, anak-anak yang balik dah. Alhamdulillah. Lama pun tak balik dah. Ayah sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Ni tengok ni, Along belikan barang dapur kat ayah. Alhamdulillah, rezeki. Lah, bagilah dekat ayah. Bagi lah. Hampa pun lama tak balik main sini no. Rindu ayah kat hampa. Ni nak letak mana ayah? Mai. Allah, terima kasih lah. Sepo dia ni. Allah. Ayah, macam mana? Okey. Alhamdulillah, macam ni lah. Ayah tak nak tambah satu lagi ke? Tambah. Tunggu masa yang ni. Tambah. Tambah. Tunggu masa yang Tunggu ni. masa apa ni ayah? Tunggu masa nak pi ya. Nak pi jumpa. Janganlah cakap macam tu. Pergi jumpa apa? Pi jumpa Yang Maha Esa lah. Adik, tengok. Ayah nak tanya sikit lah. Along tu marah lagi kau dengan ayah ni? Hai, tak tahulah ayah. Angah rasa ayah kena tanya dia sendiri. Tapi ayah janganlah ambil hati dengan Along. Marah juga. Tapi tengoklah dia belikan barang dapur. Sayang lagi tu. Betul tu, saya dalam diam. Tak apa, nanti ayah tanya dia sendiri nanti. Raya ni kita buat best-best sikit lah. Jom, kita hias-hias bagi cantik-cantik. Lepas tu kita buat photoshoot. Photoshoot. Photoshoot apa dia tu? Ambil gambar. Oh, ambil gambar. Biasalah, orang tua. Ayah, kita masuk dalam dulu nak kemas barang. Okey, ayah pun nak pergi jura-jura pokok tak? Okey. Baju-baju. Apa yang panggil Okey, baik. Wah, sama macam dulu bilik kita. Uish. Wow. Kira macam dah renovate juga lah. View pun sama ah. Nah, Apa? Along. Sekejap. Along, Ya. tak nak berbaik ke dengan ayah tu? Tak tahulah, aku macam masih marah lagi kat dia. Sampai bila? Tak pastilah yang tu. Ayah ni seorang je tau. Kau kena lembutkan hati kau. Ayah tak ada ganti. Please lah Long. Esok dah nak raya dah. Sampai bila kau nak macam ni? Itulah. kita tinggal ayah je. Ibu dah tak ada dah. Betul juga. Please Lagilah aku rasa. Aku minta maaf kat ayah. Okay. Minta maaf okay? Janji. Janji. Cheers. Hello. Aman hantar kat aku tak? Buang 3-4 karung guni padi. Aku nak guna.
Assalamualaikum, mak ayah. Salam mak. Tak apa Tak pergi apa-apa kau pergi tangan lain lah. Okey baik. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Buat long. Cik tahu, sepatutnya cik tak perlu pun buat macam tu kat ayah. Yalah, semua manusia kan pernah buat kesalahan. Lagipun, cik tak ada siapa dah dalam dunia ni. Ada ayah seorang je. Alung. Ayah pun sebenarnya nak minta maaf dengan Alung. Ayah misal tau sebenarnya. Apa yang ayah buat dulu kat Mo, kat Alung. Ayah memang misal gila. Memang misal. Sangat-sangat misal. Tak lama kan kita dah nak raya ayah. Okay? Jomlah ayah, kita kemas rumah sama-sama. Jom. Allah Akbar. Lama tak. Elok ayah jatuh tangga Lama lagi. tak luar masa dengan apa ni. Jom. Jatuhlah ayah. Jom Hari Raya, genap sudah sebulan berpuasa. Hari Raya, mari ramai-ramai kita gembira. Di hari Raya, kita saling memaaf-maafkan. Hari Raya, mari ramai-ramai jemput ke rumah. Sesudah sebulan kita berpuasa, menahan lapar dan juga dahaga. Arti puasa memberikan kita nikmat sebenar hari Aidilfitri. Dah lama ayah tak rasa kita dapat kumpul ramai-ramai macam ni noh. Itulah. Dah berapa belas tahun dah rasanya kita tak dapat kumpul sekali macam ni. Penatlah. Jom kita makan dulu hari ni. Boleh juga. Tapi semalam kan makan luar. Hari ni nak ayah yang masak. Lama tak makan masak kaya. Boleh. Bagi ayah pergi solat dulu. Lagi dekat-dekat nak buka usaha, kita masuk sama-sama lah. Okey, Okey, boleh. baik. Jom. Allahu Akbar. Mana ayah ni? Lama pula solatnya. Tahulah. Jom lah tengok ayah. Jom. Risau. Ayah! 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 Bangun ayah! Bangun ayah. Kami dah tak ada siapa ayah. Ayah janganlah tinggalkan kami ayah. Ya. Mak, ayah pun dah ikut mak. Aduh janji, aduh akan jaga adik-adik dengan sebaik mungkin. Sebab aduh tahu ni amanah daripada mak dan ayah untuk jaga adik-adik. Raya ini raya yang berbeza, sayu tanpa sahut dan suara. Tiada tubuh memeluk bahu, harumnya tangan